Assalamualaikum. Hari ni 12/12/2025 bersamaan dengan 21 Jamadil Akhir 1447 Hijrah kawan-kawan. Bersama lagi kita dalam laporan Cowboy Kampung punya news TV punya. Melaporkan daripada tak respon. Ustaz respon apa benda? Kecurian lembu. Kebangsaan, bukan skamer kebangsaan punya, bukan. Ini untuk melaporkan Bitoto ni. Kejadian serang menyerang anak bini ni dekat rumah gitu. Anak kau mana? Pergi tengok. Anak kau mana? Ini jangan ni. Jangan ni benak dia. Mana anak kau? Mana anak kau? Mana tu? Tu ibu kau. Nampak? Kau jumpa tak? Kau kenal tak? Isyak kau pek. Kau sekarang aku katok kau sekarang. Kau jangan macam-macam. Kita nak syuting ni. Untuk rekod ni. Untuk update punya. Kau buat Kampung TV punya. National Scamming. Anti-scamming punya sistem. Melaporkan daripada pusat kajian ni. Pusat kajian serantau ni. Ni Toto punya scamming ni. Aku jumpa tadi. Pakaian aku yang aku jahit sendiri benda dekat situ gitu. Dia pakai pula dengan seluar dengan baju aku yang hilang gitu. Dia kata aku ni tak balik rumah tu. Kena tanya Amin, aku balik tak balik rumah tu. Aku tanya tak dia pasal kain baju aku hilang tu. Kenapa dengan Toto ni nak kena curi kain baju aku ni? Katanya orang kaya. Kan? Diperkatakan dekat sini dia orang terkaya sekali. Bill Gates pun kalau. Kan? Main trilion-trilion punya. Masuk kandang. Kandang.